Pintat. Semasa menyeberang gunung, kumpulan Wira dihentikan oleh sepasang abang adik yang menakutkan. Tanduk emas dan tanduk perak. Kamu tak boleh pergi mana-mana. Dengan lambaian tangan, pasangan abang adik menghulurkan labu ajaib dan tali. Dengan cepat, Tang Sanzang, babi lapar dan makhluk pasir terperangkap. Kamu tak boleh larikan diri. Tetapi Wukong mempunyai idea. Dia berpura-pura ditangkap, kemudian menggunakan labu ajaib abang adik itu ke atas mereka. Macam? Suka tak? Pasangan abang adik itu disedut ke dalam labu mereka, terperangkap dalam helah mereka sendiri. Kumpulan Wira bebas semula, semuanya kerana akal bijak Wukong. Kadangkala akal bijak memenangi kekuatan. Begitulah pengembaraan mereka diteruskan, langkah mereka semakin ringan